Marilah korang. Alih dah tak, alih bawa. Naik ya, mari dah. Alih dah, Ha. Naik. Oh. Ayah. Ni kawan baru adik. Diorang nak tumpah tidur rumah kita semalaman, boleh tak? Adik, sini jap. Kejap tau kawan-kawan. Kenapa ayah? Ni kawan adik ke? Sekelas dengan adik? Tak. Adik baru je kenal diorang tepi jalan ni ya. Kesian dekat diorang ya. Diorang kena halau dengan mak diorang. Diorang tak ada tempat tinggal. Jadi bolehlah diorang tumpah tidur rumah kita. Bolehlah ya. Adik sekejap, ayah cakap dengan dia sekejap. Okey. Cik? Awak sebaya dengan anak saya ke? Yelah pakcik, saya sebaya dengan anak pakcik. Tapi kenapa korang dah ada misal, ada janggut, ada set bank ni? Pakcik, saya pakai bom pakcik. Minyak bom. Oh, minyak bom. Tapi kau kecil-kecil dah lari daripada rumah ni. Tak baik tau. Nanti mak ayah risau kan. Dah lah, pergilah balik. Saya dah halau mak saya daripada rumah pakcik. Lagipun nak balik jauh pakcik. Dah malam ni kan? Pakcik. Bagilah kami tidur semalaman. Malam je pakcik. Betul tu ayah. Bagilah diorang tidur rumah kita. Lagipun kalau diorang nak balik sekarang ni jauh. Entah-entah malam sampai. Kesian dekat diorang ya. Okeylah. Tapi malam ni je tau. Pagi esok kau kena balik tau. Nanti pakcik ambilkan batal dengan selimut Terima kasih ya pakcik. Yeay. Bolehlah kita main sama-sama malam ni. Ni bantal, ni selimut Tak ada katil ke pakcik? Dah lah nak menumpang, nak katil-katil pula. Alah pakcik guras. Pakcik, kipas satu je ke? Satu ni je nak kipas mak pakcik. Tak apalah, kipas ni pusing. Sama-sama rasa. Saya tidur sini. Saya tidur sini. Saya tidur sini. Ni ayah bantal untuk adik. Oh. Korang sebelum balik besok korang nak makan nasi tak? Nak. Ayah sebelum diorang balik besok, pagi besok ayah beli nasi Nasi? Diorang nak balik pagi besok nak makan nasi dulu. Okeylah. Boleh. Sejuk je tidur rumah awak. Awak. Adik! Ayah. Shh. Kawan adik tengah tidur tu. Mana ada? Mana kawan-kawan adik? Dah balik kot. Tengok. Semua dia curi barang-barang kat rumah kita. Habis kosong satu rumah. Aduh. Dia orang tak curi lah. Dia orang nak pinjam kot. Kalau dia nak pinjam, dia minta. Itulah adik. Suka sangat buat balik kawan-kawan kat rumah. Habis tu macam mana? Adik tak tahu. Ayah lah ni. Kenapa salahkan adik? Kalau ayah tak percayakan dia orang semalam, mesti ayah tak bagi dia orang tidur dan mungkin benda ni tak akan terjadi. Ayah lah ni salahkan dia orang. Salahkan dia orang pula. Ayah yang salah. Dah, jom cari dia orang tu. Kita nak cari dekat mana ayah? Lagipun adik tak kenal rumah dia orang. Carilah kat mana-mana dulu.